Saya anak peneroka. Ayah mak dah meninggal dunia. Kami dah buat faraid, dah selesai semua dah. Lantik pentadbir. Adik yang bongsu. Masalahnya hasil kebun kelapa sawit. Adik bongsu, pentadbir dia tak bagi pada waris. Tak tahu apa masalah. Dia makan hasil semua tu. Dah hampir 3 tahun arwah tak ada. Kami tak merasa satu sen pun duit hasil kebun tu. Apa pandangan tuan? Apa boleh kami buat sebagai pewaris? Okey, pertama kalau tengok dekat sini, dia memang ada berlaku pecah amanah lah. Kalau kes tanah Feda Fikra ni, biasanya buat dekat pusaka kecil. Saya punya cadangan, okey, pertama, memang sekiranya sepatutnya dia diagihkan tapi dia tak agih, dia berdosa lah. Dia makan harta orang. Harta orang tanpa persetujuan, jadi kira makan harta anak yatim lah. Jadi berdosa besar. Nombor dua, proses dia, pergi balik, ulang bicara. Batalkan dia sebagai pentadbir. Dan maklumkan juga kepada Felkra ataupun Feda ni kata nak tukar pentadbir. Ulang bicara dan masa proses tu bagi tahulah nak lantik siapa pula, nak tukar orang lain. Lepas tu kena mohon dekat My Land section 17 ulang bicara. Macam tu. Boleh buat sebenarnya, tak ada masalah. Daripada dia biar memakan harta tu makin lama, orang kata mungkin bertahun-tahun, lebih baik orang kata selesaikan segeralah daripada biar macam tu je.